She got that vibe, me chico. Dance all night, me chico. Eyes on me chico. Midnight, here we go deeper. She got that vibe, me chico. Dance all night, me chico. Come real close, me chico. Program makan jimat sihat hari ke 10. Cafe sini kan? Nasi rabu mahal. Silap beli sini. Sebab kita tengok lauk dia macam ni. Sebab time tu hujan. Oh ni jalan langsung. Dan store. Ambil barang Mana- store tinggal beli. Mana ni betul lah kau pergi ambil sebang store ni. Ya lah, tu sebab minta kau tolong ambil tu. Oh. Dan baru duduk. Oh ya. Baru duduk. Abang pergi juga kan? Abang tengok je, beri tengok. Asal abang tak pergi ambil? Abang kena kontrol sini. Abang daripada K7 ni. Oh. Berkemas K7 tak masing-masing. Kau jangan tanya lah. Ada je benda bagi je. Sebab hujan tadi fikir memang nak plan dengan Amir nak beli kat Hujan ke? Memang nak pergi ke kontes dia. Lepas tu ataupun luar-luar ke apa ke kan. Hujan. Cik Amir dah dah sebelum lebih lah. Amir beli sini je lah Amir. Kau tengok dalam. Milk. Ada Buat juga kan? siapa punya kerja ni? Buat lah tu. Kerja tak proper. Buat jatuh. Ajar ikut dia abang. Kerja je untuk budak. Cakap sikit bang. Benda senang. Cakap je bang. Benda macam tu boleh buat Amir and Syam. Tak ada kena mengena kan? Tak mana? Cakap lah. Orang tu ada isi tu. Daging tu. Ambil nasi, ambil lauk ayam, ambil tu. Ayam tadi berapa ringgit? 6. 6. Tak, satu set nasi kerabu dia berapa? 9. Kali dengan nasi RM10. Buat sekali nasi kan? Dari tu ada lauk dia, ada kerabu dia. Sudah bajet dah lain dah. Lain dah. Tak nak banyak, tak nak banyak, tak nak habis. Tu dah jilat dah mahal tu. Tapi time tu kita tak boleh nak fikir, hujan. Ingat ambil plan nak beli cottage. Ya, biasalah. Macam kes ayam kita beli tu Mat kan. Boleh lah. Ayam kecil tapi RM21. Aku macam tak puas hati tu ayam. Ayam yang kita steam tu. RM21 macam kecil rasanya ayam tu. Tapi bagi aku lah macam puas hati juga untuk kita. Tak, sebab saiz tu kecil kan. Saiz kecil, dia berat tak apa. Kau beli kat mana tu? Kat Stokit. Aku tak tahu apa benda berat sangat. Rosyam. Biasa Ayam- aku kalau ayam tak sampai sekilo pun. RM21 tu, RM21 tu besar. Kalau aku dapat. Kalau aku beli biasanya. RM21 memang besar. Bukan besar ni, ini kecil. Yang lagi kita makan Tak sampai sekilo pun. Ayam tu sampai sekilo pun. Kalau sekilo RM10 tau. Ayam sekarang sekilo dah RM10. Kan ambil. Ambil. Abang cuci berapa ringgit lah? Lepas ni kau cuci pinggan. Takut belakang rumah dia abang. Aku dapat dia punya email tengah hari semalam. Cuci. Memang. Email ni lah. Email tu. Email APC tu. Oh, APC. Oh, Duit masuk. duit PC ni. Oh. Ya. Lepas tu aku tengok aku dah tak ada duit tau. Belanja anak aku yang banyak. Dia orang Turki yang banyak gila. Semalam pun anak aku tak sihat. Dia pun nak tergagak nak makan tu nak makan ni. Aku beli je. Dia orang pokai lah. Aku cakap macam mana aku nak cari duit untuk besok ni. Tengah malam pun dia masuk pukul 12. Peh betul lah. Iya abang mesti ambil tu. Nah, tu yang pagi-pagi cepat-cepat aku. Saya tak pakai hari-hari lah. Mesti ambil dapat lauk ni lah. Kalau macam belah tu lah. Oh, tu kan. Kita baik kan habis so tak ada Oh, beli. memang. Aku dengan dia tu. Dah disalah aku salah juga tu. Kau tak potong ke tip salah. Kau tak tip salah. Sebab semalam bayar berapa Mat? Semalam yang lauk semalam. Tak tahu bayar semalam. Malam Ah, siapa tu kirim bawa. Tapi kan Tak apa lah. tadi Amir kata Syah nak lauk ni pula. Sebab tadi kau ada cakap bagi kontes macam tak nak kan makanan lain kan. Tak apa lah.
Janji duit tu Kenyang lah, bukan Dah duit kenyang dah. bukan duit cuci bukan duit cuci. Bukan duit cuci. Bukan. Bang masuk 50 lah. Kau yang bikin konser tak? Mulut kau? Ni OT belum masuk lagi, pon tengah sasak kan ni. Ha. 50 dulu lah. OT aku pun 200 sebulan. Mek kau apa? Ya. Belum lagi. Ambil Ambil tadi. Mulu lah. Ambil buka aku tengok aku sebelah dia buka imak dia reply. Berkali-kali. Dan tengok Aku nampak nangis aku. Bang 50 lah bang. Masuk 50. Ah. Eh? Nak. Aku ambil aku Aku nak try kumar. Apa benda guys rumah. Aku dah start bagi idea kat Mek. Bawah tu loker tak banyak. Cari salah satu. Pakai dulu RM20, RM30. Tak perasan. Lepas tu nanti gaji Aku- masuk balik. Telur ada lagi. Ada telur Telur dah. ada. Pak kita buat telur. Aku dah kata Oh, dah nah. tu belang lah. Aku Ah, perasan esok dah. pagi, esok pagi. Itu baru buat ni. Baru pakai duit ni. Kan. Apa, Petang apa. ni kita lapar, kita buat lah. Jangan. Kau lapar? Kata makan sampai petang dah lapar balik. Buat Tak telur apa. rebus. Itu telur papan. Tak lama. Tahan kan, seminggu tahan. Seminggu tahan. 2 minggu, 2 minggu. Kau rasa muka dia puas hati lauk ni? Aku Lah esok ada lagi. Aku syukur apa ada. Masih Mek. Kamu nak pilih ketat. Malah dia kau tengah risau. Kau macam Dia bila tengah tak ada baru cakap keluar cakap lain tu. ambil dia dah ambil tadi dia bercakap baik lebih, lah. lebih pada merujuk lah. Ambil tadi ambil dah tak apa tau. Dia nak tanya Syah tapi dia cakap dengan saya. Itu kena jaga lah tu. Betul yang ni siapa nak makan Mek? Dua orang ni. Bagilah Masudin. Makan. Aku mana dia gigi. Tadi masa hantar anak aku balik ni, masa dia kata dia tak sihat tu, sebelum aku hantar ke pengatur, dia nak makan. Aku makan, jadi dari situ. Makan. Oh, abang dah makan dah. Makan lah. Tak Tapi payah makan. ni. Tak ada makan. Tapi jadi makan dalam perut dia. Ambil Dalam perut perut ni dah. je. Abang tu dia bagi duit ni. Oh, dia. Kau ni. Berarti bang Abang bagi berapa ringgit? Harga murah sikit abang. Ada lagi Belin. Abang bagi berapa ringgit? 50. Ha? Tak, rasa kau jawab Mek. Aku baru nak jawab 50. Ambil dah tolong jawab kan. Masuk saya 20 bang. Tak payah. Kau tunggu pun tak Pagi tadi lah. Abang cakap, ni siapa bagi ni? Abang Sudin. Lagi kat duit belanja aku. Ambil pula member pula tengah terdesak. Satu lah laju dia ajak aku makan. Apa yang jadi kat Amir ni ada pengajaran. Apa yang jadi kat Amir ni ada pengajaran apa? Bila duit masuk, kau jangan guna dulu. Tanya dulu duit siapa. Pastikan dulu. Kena ambil pakai tadi apa tu dia cakap? Mek, duit kena balik. Abang pun tak cukup. Aku pernah terkena dia tu. Dia tengok ada Dia minta balik 300 tu. Nah, 300. 300. Aku tak banyak dah lah. Masa tu memang nak pergi beli sarapan dah. Tadi WhatsApp masuk. Bang, bagi duit mak bang. Oh. Nanti baik tak Duit pakai. dia tambah-tambah dah akaun yang tak kenal. Imam pun kadang-kadang sesak juga Imam, betul bukan apa imam. Imam. Duit masuk daripada akaun tak bahaya lah. Alung. Pindah kan? Kau kata hati tau. Dia Lepas tu Dia balik kau cakap suruh mesti. transfer balik. Bila kau dah balik kau tak transfer dalam masa seminit 2 minit kan. Dia akan kira kau dah pakai duit tu. Kau pinjam duit tu. Jadi. Ada tu. Cantik scammer sekarang. Oh Sikit dia. malong. Oh bukan dia. Dia beritahu dia dah tersalah. Dia sampai dulu, dia diam dulu kan. Lepas tu dia tengok baru dalam setengah jam, 1 jam ke apa dia pakai. Dia call. Dia minta balik duit tu. Betul? Kena ada orang yang jenis terdesak pakai, dia dah kira kau pinjam lah. Dia minta kau belum Macam tindakan kita bila Tapi kalau macam kita pulangkan balik, Jangan pulang balik. Biar urus. Abang jangan pulang balik. Abang report. Report. Jangan mesti daripada akaun tak kenal. Itu kalau akaun kita kena pastikan. Abang report. Sekarang ni zaman sekarang ni orang nak cari nombor akaun kita. Dia bila boleh masuk. aku dah nak pencen. 2 kali bank telefon Betul aku. lah. Dia Dia promo. offer lagi ya. Dia offer. Aku jadi naik geram. Dia biasa bang. Macam mana boleh dapat maklumat? Betul, Dan betul. yang telefon aku tu bukan pihak bank tau. Dia macam ni bang. Hmm. Abang ambil sistem senang je. Abang jual baik. Abang nak kontak orang STA tak ada. Okey. Abang guna ambil kontak STA. Abang dapat customer kat. Abang Dapat sekali ikan nasi lah. yang boleh larang adalah kita tahan daripada kita layan. Tak, lagi satu memang Jemput. ada
Itu selalunya ya selalunya syarikat yang gunanya saya macam saya agent yang guna lepas tu Dari situ dapat. Diorang 100 nama orang. Siapa nak nombor 1 nombor orang tu saya beli RM50. Ambil pun beli. Padahal nombor yang sama juga Syah dapat. Tapi ambil dah RM25. Abang RM50. Dekat 4 orang je dah 200 saya dapat. Nombor yang sama. Oh, patutlah orang ni telefon daripada ni, orang ni telefon. Tapi promote produk yang sama je. Dia akan tanya. Tak peminjam send kat saya semua nombor dia beli. Berapa nak? 1,000. 1000 nombor. Bagi berapa nak jual? RM1,000 lah. Boleh. Dalam RM1,000, dalam 1,000 orang Mungkin sangkut. dapat seorang dua orang pun dah balik modal. Ya betul. Orang buat loan Patutlah berkali-kali aku dapat. Yang tu tak pelik bang. Kadang-kadang kan tengah malam dia call. Ada satu hari Abang tu. dapat terus call juga? Tak ada. Tak ada. Kan ada satu hari tu aku maki. Perempuan telefon, aku dah dengar khutbah Jumaat dah. Aku cakap, kau ni tak faham ke hari Jumaat? Aku cakap, oh ya ke? Alah, saya terlupa, minta maaf cik, saya perempuan. Aku cakap budak ni lah. Macam apa nak bikin lagi lah. Benda paling abang jaga-jaga adalah apa tau. Tipu daya online. Tipu daya macam-macam benda lah. Macam benda contoh lah abang macam ni kita Islam. Kita berhak menolong orang ke apa-apa kan. Tapi kan abang jangan ada perasaan nak tolong. Kenapa? Sama sekarang ni takut berbalik contoh kan. Betul saya abang berpencin. Abang kata, saya sebagai kawan abang, bang biar akaun sekejap saya nak transfer duit. Jangan percaya. Dari side kita, dari side abang, kawan aku ni tak takut tolong. Tapi jangan. Benda tu boleh merosakkan kita sendiri. Tumpan duit tak transfer je masuk Kedai. kawan. Kalau betul-betul dia nak juga kan. Kalau tu betul-betul lah niat abang memang nak tolong juga kan. Apa ke Bagi apa cash. kan. Jangan melibatkan akaun abang ke apa kan. Abang keluarkan duit, abang bagi cash. Itu pun boleh jaga juga kalau dia nak kaitkan. Ambil gambar daripada ujung kan, nampak abang ulu duit kat dia. Kalau boleh tak payah. Tu nak tolong sama-sama lain bang. Bukan kita nak tolong pun kita tengok macam Bahaya gila. abang nak pencen lagi dia dapat litik abang pencen. Ini sedap makan ni. Tapi abang memang kena baca tu banyak. Tapi memang lagi ni. Nak video call lagi lah. Setiap hari Bang. tau. Ada yang akan call masuk. Macam video call. Abang kena hati-hati video Weh, kau call. jangan angkat. Nanti Nanti dia screenshot. Dia selalu buka Shopee. Cik Beza ke kita bayar duit ugut tu. Boleh dia call Nampak betul lah. manja-manja. Digoda-goda kat abang. Pasal kena yang video call tu. Jangan hati-hati. Kalau Dia- perempuan tak kenal dia- tiba-tiba mesra dengan abang goda semacam je. Imam kan. Imam memang tak kuat tahu. Semua je tak bukan dekat imam. Ya. Video call. Angkat apa kan? Abang tengok nama kan. Video call tak kenal lah. Abang angkat. Kat gambar abang muka abang. Dia shot dia buka media sosial. Dia ugut. Nak cik nak post tak? Nak ni tak? Abang Imam. Nak datang apa bayar? Nak bayar tak? Kalau tak nak bayar saya buka media sosial. Abang bayar murah. Saya dapat tahu. Starting murah. Berapa? RM50 je. Abang pun cakap lah RM50 dia mata je. Abang bayar. Di situ dia screenshot. Bukti abang memang video call dia. Abang takut kena. Dapat lagi, boleh lagi. Dapat lagi. Dia ugut sekali. Dia minta lebih. Memang tak boleh. Dia pergi bayar duit permulaan. Lepas tu tak boleh detect lah. Tak boleh detect. boleh lah. Abang nak Detect. tengok wali ke? Detect. Kalau kita nak detect habis semua pun kita dah malu habis dulu lah. Bayangkan gambar abang dah mengantuk, abang buka-buka semua nampak muka macam tiba time tu time screenshot tu betul. Dia lipat lidah. Dia Habis. buat report polis dia sebar kan. Tak panik. Ada orang panik ikut je kan. Dia tak panik sangat. Oh, kan goreng abang. Oh, korang tak cukup satu. Yalah, seorang cuti. Patut cuti tu saya ganti. Lambat.
Ayam goreng. Syah lah datang tak nak. Jom. Datang betul lah. Syah apa pantry lah, beli satu lah. Dan ni pergi makan ikut kering. Tak ada. Ini bukannya ni. Makan ikut Ini kering. bukannya kesihatan. Gigi satu. Dia Tak satu boleh dia. menambah-nambah mana boleh. Dia segenggam je. Nah, tambah tak tambah ini bang. Ini tak Bamat. Hari ni tak boleh tambah. Buat cukup-cukup je. Yang beli tak pandai beli. Beli dalam hujan. Hujan ke? Hujan tadi. Ingat sekarang hujan. Tadi. Banyak benda yang. Betul. So saya Tak, kalau memang- video memang- tak kenal saya tak angkat. Nampak? Tapi dia Sekarang ni- nampak abang memang jenis senang. Macam Syah bukan nak kata orang lain. Syah abang kenal. Siapa boleh tipu abang? Kenapa? Abang angkat call dia tunjuk punggung dia. abang layan dia. Abang layan dia nampak dia ugut. Abang nak tak nak? Abang nak. Saya nak bagi tahu apa? Sejauh mana tahap Kau nak lagi ke? Tengah makan jap. Aku angkat ya. Nak bagi tahu abang sejauh mana tahap media zaman sekarang punya Senang. cara itu. Buat bang. Wah, tak mana dah dia pergi. Gila tu. Jatuh pecah. Aduh. Tempat dia punya kerja. Kita benda lain kau hantar darah dulu. Darah settle. Kau kena tang. Memang gila tu. Telegram. 2 hari. Telegram bahaya kat. Dia ubah tak ada dia bukan telegram tu kalau dia punya modus operandi kan mana-mana WhatsApp dia tukar wallpaper sama dengan kau dia tukar kontak nama kau nama kontak kau dia buat chat sembang dia sesama dia itu dapat macam kau sembang dengan dia Kita punya perhimpunan penyanyi je Oh, saya tak masuk dan Diorang Datuk Ni Hamid dengan Sani Syahudi. Diorang duet dua. Gi kita orang tadi boleh Boleh ke? dia ada tambah manner lagi 5 orang 5 orang. tambah manner lagi dah ramai tu Jom je cakap. Mana mana? ada Daripada Wat. petang datang jadi laki dah penuh jadi orang dia nak turunkan yang baju barang. hijau dengan yang grade atas Pandai kau. Habis bukan aku je lah jadi balakinya. jadi dia orang saksi dia nak macam Tak ada. saya boleh Tak ada. korang tak apalah habis jangan bagi Haji join sekali Haji tak boleh Haji macam backup suara macam boh Tak ada. Pandai kau. Kau kering dah ada wajib. tak bos dia Kita tak wajib je. Yang akan datang hari kami. dia kata ada ramai bos betul sama-sama dengan kita betul dah tak payah buat booth. Nyanyi mana je. boleh pecah pula Sebenarnya saya jaga boot okey lah. kau dah jaga boot Kalau bos tak apa lagi kita dia kena masuk tak adil lah dia tu ni anak Syah dah start pengajar dengan dia sebab dia tahu dia menari dia tak nak dengar cakap dia lah Dapat menti je. anak dia kata tengok gambar Anak dia lah. anak dia Ah, tak anak. dengar cakap dia sebab selalu dia pukul anak dia kadang anak dia dah pandai lawan tu apa Patut. tak apa ayah dia pandai ayah dia pandai buat ini Bapak dia pun buat melawan. Syah rata-rata nak buka Telegram je anak dua ni Jadi tengok dalam tu apa dalam status tu kayak gitu. kan YouTube je. betul tak Ya. aku nombor bini kan nanti aku siap Tak aku payah je sebab biar timbang warga Tak payah lah. itu aku Nanti kan. Siapa dia nak perempuan jadi perakam lah. tak payah rakam tak payah rakam dia macam tu nak rakam je itu aib tu Simpanan masa tua. Aib. Nanti ada saya tu. Tak ada dia macam nak siap lawan kata. Ayo rakam. Pasal itu video boy tak payah tu kita cut umur tak payah tu jangan Gambar takkan nak kan? jangan kita kena cari seorang untuk merakamkan majlis tu. tapi macam ramai lah Audi tu betul dengan tambah lagi Dia- Wah, Audi mana? Audi sama tu luar situ. Pecah je besar lah. tambah hari ke-10 Mek Factor